Selepas melalui perpisahan yang membawa kepada perceraian, pelakon Rebecca Nur Al-Islam berkongsi bahawa dia perlu sentiasa kuat demi anak-anaknya yang berjumlah 7 orang tanpa mengutamakan dirinya sendiri. Rebecca menjelaskan bahawa sebagai ibu tunggal, tugas utamanya adalah memastikan anak-anaknya berada dalam keadaan emosi yang stabil. Oleh itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya terus tenggelam dalam kesedihan. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Seperti yang diketahui ramai, saya kini hidup sebagai ibu tunggal kepada 7 orang anak dan saya masih perlu membiasakan diri dengan perubahan ini. Allah memberikan kita tanggungjawab yang lebih besar, jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Apabila saya dan bekas suami berpisah, saya perlu kuatkan diri. Kalau saya lemah, bersedih atau hilang semangat, anak-anak saya yang akan menjadi mangsa, katanya dalam satu video yang dimuat naik di Instagram. Walaupun mereka kini menjalani kehidupan masing-masing, Rebecca menegaskan bahawa dia dan bekas suaminya tetap berusaha memenuhi tanggungjawab sebagai ibu bapa. Kami berusaha yang terbaik sebagai sebuah keluarga. Bapa mereka pun masih berhubung baik dengan anak-anak. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Saya tidak akan menghalang hubungan mereka. Itu adalah ayah mereka. Harapan saya adalah untuk menjadi ibu yang kuat bagi anak-anak. Saya juga berharap mereka sentiasa sihat kerana saya sangat takut jika mereka jatuh sakit, katanya lagi. Selain itu, Rebecca turut mengingatkan wanita lain, khususnya ibu tunggal, supaya menghindari berkata buruk mengenai bekas pasangan demi kebaikan anak-anak mereka.